Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak tingkatan 5 yang dapat bersekolah, yang dapat mengikuti pembelajaran hingga ke akhirnya. Dan saya mendoakan agar kamu semua berjaya dalam SPM. Tinggal beberapa hari saja untuk kamu terus fokus, teruskan perjuangan, jangan patah semangat dan kami sentiasa mendoakan kejayaan anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua calon SPM 2025. Saya doakan agar mendapat keputusan yang paling cemerlang tahun ini. Ingat tagline kurikulum, menuju kecemerlangan, menggenggam impian. Teruskan usaha untuk dapat yang terbaik dalam SPM nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM 2025. Okey, teruskan berusaha, berdoa dan bertawakal. Cikgu doakan semoga kamu semua memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat calon-calon SPM Semoga 2025. Saya mendoakan kejayaan untuk anda, buat yang terbaik. Pihak sekolah telah melakukan berbagai aktiviti bagi memastikan kecemerlangan anda. Anda adalah yang terbaik, insya-Allah. Selamat maju jaya, buat yang terbaik dalam SPM. All the best for your exam. Score A for English. Pada semua calon SPM 2025, buatlah yang terbaik kerana usaha tanda kejayaan. Assalamualaikum semua. Cikgu doakan semoga semua calon SPM 2025 dapat menjawab dengan terbaik, terutama bahasa Melayu. Kepada calon SPM 2025, good luck in SPM. Cuba yang terbaik. Good luck. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Kita semua akan bersama selamanya. Stop. Tak lupa berbagai peristiwa waktu pergi mengaji. Poteng kau dan aku macam tak biasa. Semua melangkah ke depan.